Kari kambing ni antara special kita juga. Dan dia wajib ada dalam kuah nasi kandar. Kuah nasi kandar, kari kambing mesti kena ada. Kita akan tuang minyak. Kita ada kambing yang dah direbus. Kita ada kentang. Sini kita ada daun biryani, bunga lawa, bunga cengkeh, kayu manis, pelaga. Dan kita ada air rebus kambing. Lepas tu kita ada cili. Macam biasa, kita akan masukkan berperingkat. Mula-mula kita dah panaskan minyak dulu. Masukkan kayu manis dulu. Lepas tu serai yang dah ditumbuk. Bunga cengkeh, bunga lawang. Buah pelaga. Jintan manis. Daun biryani. Yang terakhir sekali, daun gari. Kita tumis dulu bagi dia betul-betul kering. Lepas tu kita kena masukkan bawang. Bawang ni kita masukkan 2 kilo. Potong hiris kecil juga, kita masukkan 2 kilo. Untuk kuantiti kari yang kita nak buat lah. So sekarang ni, kita akan masukkan 10 kilo kambing. 10 kilo kambing ni, bahan-bahan tadi yang saya sebutkan tadi dengan 2 kilo bawang yang dihiris potong kecil lah. Kita tak boleh biarkan lama sebab dia akan melekat kat bawah. Okay, lepas tu kita akan masukkan cili. Cili api merah. Cili api tu nak potong separuh pun boleh, nak masukkan penuh pun boleh. Kita restoran biasanya akan masukkan penuh lah sebab dia akan hancur sendiri. So bila kita dah masukkan bawang, kita dah masukkan cili, bila kita gaul je, dia akan naik bau dia. Dia aroma dia akan naik. Waktu tu kita tahu dah dia dah mula nak masak dah sebati dah.